Hai guys, hari ini saya nak share pada anda macam mana nak pasang bab lampu, headlight dan juga fog lamp pada Myvi. Dalam video ni saya bukan sekadar nak tunjuk cara buka pasang, tapi yang bestnya barang yang saya pegang ni. Sekali tengok nampak macam mentol yang biasa kan. Tapi kalau anda nak tahu, Narva Range Power 200 ni dia 200% lagi terang daripada mentol yang biasa. Nak bawa time malam pun kita rasa confident lah sikit kan. Malam nanti kita test. Yang kanan ni mentol standard. Kalau kita compare side by side, macam yang anda tengok, sama. Tak ada beza pun, kecuali dia punya kecerahan. Mungkin ada yang takut-takut nak pakai, lampu ni buat orang silau tak? Macam yang saya cakap, mentol ni dia masih lagi standard halogen, masih lagi colour kuning, so anda tak payah risau. Senang cerita, lampu ni halal atas jalan raya. Dari segi dia punya spek, masih lagi sama 12 volt dan 55 watt tenaga yang digunakan. Dekat sini saya nak pesan, reason kenapa mentol cepat terbakar, masa nak pasang, make sure anda jangan sesekali sentuh dekat kaca dia ni, direct dengan tangan. Sebab tangan kita kan berminyak, minyak tu dia akan membuatkan haba terperangkap. Bila dah panas sangat, itu yang dia cepat terbakar. Nampak macam simple kan? Tapi mungkin ramai lagi yang tak tahu sebenarnya. Cara nak pasang dia cukup simple. First kali of course lah, kita kena cabut dulu dia punya soket dekat belakang ni. And then getah bulat ni anda just tarik je macam tu. Dekat mentol ni dia ada klip yang lock dia kiri kanan. Anda raba-raba sikit, try untuk lepaskan dia punya cangkuk. Okey, belah ni dah lepas, buat yang sebelah ni juga. Bila klip ni dah lepas, barulah kita boleh keluarkan mentol yang lama ni. Sekarang kita swap masuk je dengan Narva Range Power 200. Make sure kaki dia ni masuk betul-betul dekat lubang slot dia tu. Lepas tu anda reverse je balik macam yang kita buka tadi. Plug and play je, tak sampai 10 minit siap. And semestinya lah, yang sebelah sini pun ada repeat je step yang sama. Kita keluarkan mentol yang lama and kita gantikan dengan yang baru. Okey, cantik. Next, kita nak pasang lampu fog lamp pula. Yang ni Narva Range Power 150. Maksudnya, kecerahan dia adalah 150% lagi terang berbanding dengan mentol yang biasa. Spek sama juga, masih lagi mengekalkan standard kilang, 12 volt, 55 watt tenaga, cahaya colour kuning, 4300 Kelvin color, halal dan tak silau. Dengan menggunakan flathead screwdriver, kita kopak dulu cover plastik dekat tepi ni. Lepas tu dekat dalam ni ada macam dia punya lock. Anda kiau sikit. Barulah kita boleh tarik keluar fog lamp ni. Dekat soket belakang ni anda picit. Lepas tu tarik je. Alright. Macam biasa, kita buka yang lama. Anda pulas je macam ni. And kita gantikan dengan Narva Range Power 150. Sekali lagi, kaca dia ni kalau boleh jangan sentuh langsung. Pastikan kaki dia ni masuk betul-betul. Lepas tu anda pusing, lock terus. Okey, cantik. Okey, macam yang anda tengok, tempat lock fog lamp kereta saya ni dia dah tak berapa nak fit. So untuk lampu fog lamp sebelah kanan ni mungkin tak berapa nak nampak sangat dia punya cahaya sebab dia suluh ke atas kan. Biasalah kereta lama kan. Nampak tak? Fog lamp ni dia macam ke atas sikit. Saya harap anda faham lah maksud saya. Last sekali kita pasang balik plastik dekat tepi ni. Okey, siap. Yang sebelah sini pun sama jugalah. Mula-mula kita keluarkan dulu plastik hitam ni. Lepas tu kita keluarkan fog lamp, cabut soket, keluarkan mentol yang lama and kita gantikan dengan yang baru. Make sure dia lock betul-betul and then anda pasang je balik semua sekali macam kita buka tadi tu. Alright, siap. Okey, sekarang kita tengok lampu fog lamp dulu. Yang bawah standard halogen, manakala yang atas Narva Range Power 150. Macam yang saya cakap, color dia masih lagi mengekalkan standard kuning, so kereta depan takkan silau. Dari segi dia punya kecerahan, anda nilaikan sendiri. Anda boleh nampak beza antara dua ni. Kalau mentol yang standard, dia kurang terang. Itu satu. Yang kedua, cahaya dia tak berapa nak jauh sangat. Just beberapa meter je ke depan. Yang ketiga, jalan yang sebelah tu, kita langsung tak nampak apa. Tapi kalau Range Power 150, dia lagi terang. Cahaya dia tu boleh suluh lagi jauh ke depan. Lepas tu, jalan sebelah pun kita boleh nampak dengan lebih jelas. Ini baru fog lamp sebelah kiri je. Kalau fog lamp sebelah kanan kita tu, dia tak suluh ke atas. Lagi jelas agaknya. Sekarang kita tengok lampu besar pula. Yang bawah standard halogen, yang atas Range Power 200. RP200 ni color dia cerah sikit, tapi masih lagi color kuning iaitu 4300 Kelvin color dan cahaya dia 200% lagi terang daripada yang biasa. Spek semua sama, 12 volt, 55 watt dan plug and play sahaja. Tak payah potong wire, tak payah apa. In real life, kalau anda tengok daripada depan, dia punya jauh cahaya dia tu maintain sama je. Tapi tempat yang disuluh tu, kita lagi jelas kita punya visual. Let's say lah kalau tiba-tiba ada benda yang melintas ke apa ke kan. Mungkin kita boleh nampak dengan lebih jelas.
Okey, baik. So, kalau anda dalam perancangan untuk tukar mentol ataupun nak upgrade yang lebih terang tapi tak nak polis kacau, maybe anda boleh consider Nava Range Power ni. Untuk Range Power 150 ada 5 ke 6 size, manakala untuk Range Power 200 pula ada H4 dengan H7. Okey, link nanti saya letak dekat bawah. Okeylah, saya harap perkongsian ni bermanfaat. Kita jumpa lagi next time.